Mantap guys. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya berada di AGL Tower. Kita tengok S70 baru, bumper baru. Kat sini dia ada tulis power dia. Ui, 181 290. Nanti kita tengok dalam S70. Ui, dalam dia black semua, interior dia mantap. Head unit masih sama. Kita apa lagi ubah, tapi ni masih sama lagi. Cuma color dia lah, color dia best lah. Dekat bukan color merah lah. Ducktail lain sikit. Bumper belakang dia macam pakai GT ni. Bawah hai. Pas interview ni max power. Memang laju ni, memang kita sport lah jadi apa ni. Ni bumper dia. Oh. Dekat sini ada yang warna black ni. Warna black ni mantap juga, tapi aku suka yang warna maroon tu lah. Memang ada colour maroon ke? Tak ada yang Saga punya ni. Warna black ni biasa lah kan, tengok. Lawa dalam black juga sama. Apa benda dia? Lawa lining dia. Kita tengok dia punya spoiler belakang dia. Mantap guys. Okey, ni dari depan dia lah. Bumper ada berubah sikit, nampak lain sikit bumper. So ya, sebab aku bukan budak automobil, jadi aku tak tahu sangat pasal kereta ni. Aku suka tengok design-design dia je. Kalau kau nak tengok design dia memang cantik. Kalau aku nampak perubahan ketara yang aku nampak adalah interior dalaman, skirting, engine lah. Engine tadi kita tengok yang kat merah tu 181 apa tu, PS apa? Power system. Tu yang color ni aku suka ni, color merah ni. Korang kalau nak order, nak booking kan, aku rasa booking yang color merah ni. Merah ni memang mantul weh color dia. Lawa weh. Dia bukan merah, dia macam maroon ni. Lawa weh. Ni lawa, maroon ni memang lawa. Rasa flagship X ni memang flagship lah, sebab ada sunroof dah kan. Jangan kau nak dapat color ni. Mantap. Tapi dalam dia weh, kita buka dulu kejap. Door trim sama lagi, masih lama. Aku paling suka dalam ni weh. Gelap weh, memang gelap. Ui, atas ni gelap. Sunroof punya ni pun terbaik lah. Dan luar ada apa? Depan belakang sama lagi. Ui, mantap So aku sekarang dekat dalam Proton S70 baru. Masuk dari belakang kan. Ui, hitam ni aku suka ni. Ui, yang baik lah. Kau nak beli yang ni, version ni babe. Sebab apa flagship dia color baru. Lepas tu ni max power dan max torque. Nampak memang power. Color ni aku suka, color ni memang lawa. Dia bukan merah ni, dia maroon ni. Ui, baik lawa. Yang black pun mengancam juga. Tapi yang merah bawah dia hitam semua Yang ni hitam, bawah dia ada line merah. Tapi pada aku dua-dua best lah. Sebab aku dah ada hitam. Kalau dapatkan yang merah tu pun, merah sebelah sana tu, merah tu baik, mantap color dia. Dia maroon lah. Dia maroon color baik, mantap. Okay kan. So nanti kita tengok perasmian dia macam mana, insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.